Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Kamar Mang. Anda bersama dengan Acap, si tukang cerita sekali lagi, yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua yang dah like, share dan subscribe podcast Kamar Mang ni. Dan kepada korang yang mungkin baru jumpa dengan channel Acap ucapkan selamat datang, dan Acap harap korang boleh tekan butang like, share dan subscribe tu supaya memberi lebih semangat kepada Acap untuk membuat lebih banyak lagi konten-konten seram untuk anda semua. Jadi malam ini macam yang korang nampak, Acap buat kerja gila sikit malam ni bersama dengan kita punya tetamu malam ni. Dan macam korang boleh nampak belakang ni, betul-betul kat belakang Acap ni adalah tanah perkuburan Kampung Pelanduk bang. Kampung Pelanduk. Dekat yang sini. Okey. Ya, betul. Dekat Kampung Pelanduk. Okey, di sebelah Acap ni Acap perkenalkan seorang paranormal, seorang explorer yang agak famous juga dekat TikTok. Taklah famous mana kan. Red Legend, Abang Farid. Ya bang, apa khabar bang? Baik. Assalamualaikum Cap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita. Allah. Actually korang semua, kita orang dah buat first recording kat situ, tapi masalahnya tu lah, ada berlaku sedikit masalah pada kita punya footage. Ya, betul Cap. Dan kita buat lagi sekali, tapi kali ni dekat luar. Kan? Allah Akbar. Macam mana bang perkembangan? Saya setakat ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Macam ni sihat Woi, makin sihat macam ni kan. Aduh, hai. Alhamdulillah bang, alhamdulillah makin sihat dan semoga terus sihat lah. Alhamdulillah. Semoga kita berdua supaya boleh dapat menafkahi keluarga kita. Okey. Bang, abang ajak saya mula-mula kita nak pergi ke Banglo 40. Tapi disebabkan oleh ni tengah pilihan raya dekat Ya, betul, dekat Negeri Sembilan ni, jadi banyaklah halangan dia dan akhirnya kita buat dekat sini. Ya, betul. Okey, yang saya difahamkan tadi, dekat tempat ni, Bukit Pelanduk ni, dia jauh daripada kawasan penduduk bang Dia ni lebih kurang jauh jugalah dari penduduk kampung. Kebanyakan dekat sini yang Acap tengok sekarang ni. Okey. Ini laluan pergi kebun. Oh, kau lalu pergi kebun. Pergi kebun. Jadi yang Acap sekarang kita tengah duduk ni ialah area tanah perkuburan lah. Kenapa abang pilih kawasan ni bang Oh, tempat ni memang naik bulu rumah saya Cap. Saya tadi sampai dah berumbang dah. Hai. Apa sebenarnya yang Apa terjadi? yang terjadi sebenarnya kebanyakan lah. Ni kan kebanyakan lah dari pihak orang kampung apa semua pernah bercerita lah tentang ni. Kalau Acap kalau siang boleh nampak situ. Okey. Itu satu ada rumah burung. Tu saya ada nampak tadi rumah burung, rumah Rumah burung kat situ burung balik. Okey. Dia orang sekali kalau lalu sini dia akan nampak penampakan perempuan berambut panjang. Tu yang pertama. Dalam ni, masuk dalam kebun ni, laluan ni memang hutan. Oh ya ke? Tak nampak perempuan rambut panjang tu siang-siang hari? Dia kadang-kadang yang saya dengar lah dalam pukul 3, pukul 5. Kalau ni dekat sini, yang atas ni bunyi langsui. Kita pernah Acap kita pernah dengan kawan-kawan kita ni kita pernah dengan kawan kita. Saya pernah buat uji nyali tau. Okey. Ni dekat atas ni Acap. Okey. Dekat atas ni. Masa tu kita orang semua duduk jauh jugalah, tinggal di orang ni dalam 2 meter lah, 2-3 meter lah kita tinggalkan. 3 meter dekat je bang, 20-30 meter kot. Lebih kurang lah macam tu kan. Kita tinggalkan dekat sini. Okey, mula-mula bunyi anjing menyalak. Oh okey. Macam serigala macam tu kan. Lalas bunyi seperti macam burung, tapi kita dengar balik bunyi langsui bang. Memang kuat. Bunyi langsui dia lebih kurang macam bunyi. Dia macam mengilai tau. Bunyi burung tapi dia mengilai gitu. Ni lah. Yang dekat sini pun ada, bawah ni pun ada satu rumah. Okey. Ada satu rumah. Alright. Saya punya team nama dia Kordian Explore. Dia pernah nampak benda hitam tau. Benda hitam dekat bawah ni. Allah hai. Dia nak katakan manusia bukan manusia tau. Dia nampak mata merah tau.
Dia suluh je benda tu terus hilang. Dia panggil saya, dah tak ada dah. Benda tu hilang in terms of dia berlari ataupun Dia dia macam ataupun dia hilang. menyuruh. Dia kat situ ada tembok macam rumah tu kan. Okey. Dia suluh je, dia nampak macam satu makhluk macam berdiri je ni. Belakang tembok tu lah. Ha, Okey. dia suluh je benda tu. Dia macam Dia hilang macam tu. Kita pergi sana tengok, tak ada. ui. Dia ada tak malam ni? Ha. Saya jatuh ni. Okey. Dia ada malam ni ada. Ni dia ada ikut kita. Dia ada dia. Apa tu? Dia Ya, bilangnya. ada. 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 Okey. Mana tahu kan kita boleh Mana panggil tahu. sekali kan. Dia kucing rumah dia kan. Oh, itulah cerita kawasan ni lah. Ini kawasan ni cap lagi luar nak masuk ke dalam. Kat situ pun kadang-kadang pernah penampakan macam-macam lah. Itulah. Cerita Dalam ni kelapa sawit cap, dalam ni. itulah saya nampak tadi. So ini Dalam kelapa sawit tu pun boleh tahan juga. Sampai ni yang saya cakap Pak Liang ni boleh sesat cap. Sedangkan benda ni taklah besar sangat. sesat dia tak jumpa jalan. Saya, rumah saya masuk sini, dia masuk bawah ni. Okey. Jadi saya pusing sana, saya pusing dia macam bulatan tau, dia macam bulatan. Okey. Pusing macam tu. Kali saya nampak sekejap lagi, saya nampak si Pok Liang ni, nampak lampu dia kan. Okey. Dia panggil, Abang Rit, dia panggil saya. Saya tanya dia, kau kenapa? Dia tak nampak jalan cap. Uish, Tak nampak jalan in term of gelap ataupun memang dia tak jumpa jalan. tak jalan tak nampak ni, nak ke habis ni tak nampak. Tak jumpa lah, maknanya tak jumpa jalan lah. Yang saya peliknya, dia boleh kat situ ada satu jalan apa orang panggil, ada jalan tar tau. Bukan jalan tar, jalan batu grewil. Okey, faham. Okey. So maknanya memang dia boleh jumpa jalan ke sini. Tak, dia pergi jalan batu grewil tu. Patut kita masuk kat kelapa sawit tu. Kalau masuk dari kelapa sawit tu, kita akan jumpa jalan untuk ke sini. Okey, faham. So maknanya dia betul je. ke sana. Terduduk dia cap. Terduduk dia. Berapa lama dia hilang tu? Berapa lama dia? Dia dalam 5 minit macam tu ada lah. Tapi 5 minit kalau kat tempat macam itu senyap bang. Betul. Ui, jangan. Berpeluh-peluh cap. Saya nak sampai sini pun berpeluh walaupun naik kereta. Itulah. Tu yang saya pilih kat sini kan. Pilih kat sini. Aura dia. Aura dia memang okey lah kan. Tu faham kan, ramai juga paranormal yang buat. Ramai juga kat sini. Alhamdulillah lah. So antara yang ataupun penampakan ataupun peristiwa yang paling ekstrim sekali berlaku kat sini dia apa bang? Peristiwa ekstrim kat sini itulah. Saya ada satu tim, saya ada satu kru, nama dia Abang Wan. Okey. Dia ni kalau kita bawa pergi mana-mana lah kan, kita bawa dia pergi mana-mana, dia boleh senang tercedok lah, orang panggil tercedok tu senang kena rasukkan lah, kena rasuk. Oh, terciduk. Tapi dia kena rasuk. Okey. Yang bestnya dia boleh tahu tempat ni. Maksudnya macam mana tu Okey, macam saya kena masuk benda barang kena ada sesuatu masuk dalam kan. Okey. Dia tahu tempat ni ialah tempat pembuangan saka. Tempat ni? Ya. Oh. Itulah tempatnya. Mana atas tu? Di atas ni. Astagfirullah, tempat buang saka. Dia siap kejar. Bukan kejar, dia pergi tempat macam dia berlari tau. Berlari, kita orang tanya, kenapa ni? Kau siapa kan? Dia cakap dia ni lah, itulah. Dia benda tu masuk badan dia. Dia boleh Dia memperkenalkan dia sebagai benda tu lah. Dekat sini kat sini cakap, kau siapa? Cakap, kau siapa ni tanya kan? Aku ni tuan aku buang aku kat sini, cakap. Oh, dia cerita. Alright. Macam tu. Okey. Dekat sini lah tempat ni. Kat sini. Memang banyak lah bang. Takat yang kami tahu, itu je lah tempat buangan saka kat sini. Memang Tapi yang bahagian dalam ni kami tak tahu lagi lah. Memang kalau ada ritual pembuangan saka apa semua tu, dia akan pergi kat sini lah. Abang tahu tak macam ni cara buang saka tu? Buang saka ni cap, yang saya tahulah buang saka ke buang kadam ke apa benda kan. Okey. Dia macam contohnya salin baju. Okey, salin baju ni bermaksud dari pokok pisang ke, dari kain kafan ke. Okey, kita baring ni macam mayat. Tapi sebelah kita ni dialas dengan pokok pisang,
Okey. Dengan pelepah pisang, dengan daun pisang. Lepas tu alas dengan kain kapat, kain putih. Okey. Okey. Dia pindahkan dengan tu, digulung-gulung, dia cakap pertama dulu dikatakan buang dekat sungai, ditanam. Okey. Ni ada yang setengah suruh buang dalam hutan. Itulah salah satunya ditanam, mungkin tanam di sini. Ataupun benda-benda minyak ke dibuang kat sini, buang saka macam tu lah kan. Dia tanam kat sini, tanam kat kebun maksudnya. Tapi kita tak tahu belah mana dia tanamnya. Tanam secara fizikal lah, bukan tanam secara batin Itu Tak pasti. tak pastilah. Mungkin kejadian ni dalam 80-an ke. Sekarang dah tak ada lah benda-benda macam ni. Yelah, sekarang zaman tapi masih ada lagi bang zaman Sekarang ni lagi zaman sekarang ni cap. Orang lah. Orang kata lah zaman sekarang ni dah balik semula pada zaman dulu. Oh ya ke? Tengoklah zaman sekarang orang bikin orang hantar santau. Betul juga Macam dulu aku tak puas hati kau, aku hantar kau hantarnya santau kan. Macam zaman sekarang tak puas hati zaman sekarang ada juga. Betul juga. Okey lah, itu sedikit sebanyak cerita tentang tempat ataupun lokasi yang kita sedang buat rakaman sekarang ni. Benda-benda putih tu bukan? Tu lampu. Ini dah rasa macam dia sekarang bila duduk dekat sini dia jadi semua benda nampak betul. kan? Naik berapa macam. Okey, itu sedikit sebanyak cerita tentang lokasi yang kita pilih untuk kita buat rakaman podcast kita pada malam ini. Dan bila kita Acak dengar tadi daripada dia actually bukan masuk dalam ni je. Dia start daripada traffic light sana tu nak masuk ke sini kita dah mengemang-gemang dah. Kan jalan dia agak gelap apa benda semua kan. So bila dah masuk lagilah tak boleh tahan ni tengok. Okey, itu cerita pasal kawasan ni. Lagi satu cerita, ni apa benda yang depan-depan saya ni bang? Yang saya paling tertarik tadi tu yang ini. Saya akan cerita satu-satu lah Apa benda ni, prop kita ni semua kat depan. Okey, Assalamualaikum ni yang depan-depan ni semua ni ialah untuk prop saya buat kajian penyiasatan paranormal. Okey. Depan ni saya bagi nama cap. Oh ya ke? Yang patung ni? Ni. Okey. Ni nama dia Marcona. Marcona. Kau Jawa bang? Marcona. Okey. Marcona ni cap. Okey. Ada sejarah dia ni. Bukan sejarah. Sebab apa saya guna ni? Okey, kita kalau buka belakang dia ni. Okey, contohnya dia berbunyi kan? Okey. Kalau kita buat uji nyali ke apa benda, kalau benda dekat dengan dia ke, kalau tercuit benda dia akan berbunyi sendiri. Macamnya. Ni dia diam. Ni cerita yang abang hidupkan kan? Hidupkan. Ni abang hidupkan dia bukan bunyi sendiri abang kan? Tak ada segi lah kalau dia bunyi sendiri bang. So guys, tu salah satu ni lah. Ni prop. Okey. Salah satu prop. Okey. Ni semua ada nama ni. Ni nama Kona Luki. Okey. Yang kecil ni saya lupa nama dia. Ni Ojabot. Ojabot ni kita tahulah sebab kita tengok Netflix apa semua ada ni kan. Dan ada benda-benda ni semua abang gunakan sewaktu abang buat paranormal activity. Okey. Kita kadang-kadang buat aktiviti paranormal, kita tak akan bawa semua. Okey. Kita kadang-kadang bawa si Kona ni dengan Ojabot ni. Okey. Kita akan buat benda ni menggunakan colok, menggunakan asas-asas tanggi untuk okey. Kita benda-benda ni sebenarnya kita bukan untuk kita bukan untuk memuja ataupun memanggil setan-setan semua. Kita hanya untuk untuk penyiasatan. Untuk buat demo. Buat demo. Kalau contoh cap kalau tempat tu dikatakan berpenunggu lah kan. Berpenunggu. Kalau kita hidupkan onkan benda tu, kita taruh objek ni dekat satu tempat, kerusi ke apa benda ke, dia akan bunyi cap. Oh ya. Tapi ingat benda-benda ni semua bukan 100% hadirkan benda ni tau.
kadang-kadang apa yang saya buat kajian lah apa yang saya buat kajian, kadang-kadang suasana alam. Dia ni macam gelombang tau. Kalau gelombang frekuensi lah. macam kamera ni, macam contoh depan ni ada kamera kan. Dengar bunyi macam ketek aja dia akan berbunyi. Ketek aja akan berbunyi. Tu kan kadang-kadang setengah-setengah orang mak benda tu akan wujud lah kan. Tapi bagi saya nak katakan paranormal tu kita akan tengok dulu macam mana sejauh mana benda tu. Hai. So setakat yang abang buat dengan Makona ni, ada tak entiti ataupun satu kejadian yang agak macam bagi abang tu mind blowing lah, macam wish ni lain. Ni. Inilah. Ni dipanggil jelangkung bang. Tapi saya panggil dia nama Anas nama dia. Anas Anas. Saya Anas. Saya ada seekor lagi. Okey. Saya silap. Nama dia Roh. Ni nama dia Roh. Yang Anas dia abang dia. Okey. Ni perempuan bang. Dia dibuat daripada apa ni bang? Okey, sebenarnya kalau ikutkan dia buat pakai batang buluh lah. Betul. Batang buluh, Tadi tempurung kan. Tapi saya buat ni bang pakai apa je bang? Pakai PVC je. Okey. PVC pipe tu. Okey. Tapi ni biasa pakai tempurung lah. Ini rambut saya beli dekat biasa je lah, rambut dekat. Ini just untuk prop sajalah. Masih untuk prop. Okey. Ini bang, saya pernah buat provokasi bang. Provokasi. Okey. Kau kalau betul kau bergoyang bang. Bukan bergoyang macam ni bang. Dia pusing. Berpusing cap. Ni. Provokasi. Abang buat macam mana provokasi tu? Okey. Saya contohnya lah. Contohnya saya pegang macam ni. Saya pegang kat kepala dia. Saya pegang kat kepala dia. Dia akan berpusing. Pegang macam ni boleh pusing. Saya cakap, kalau betul lah kau dikatakan lah kau berpusing lah, apa benda lah kan. Kali dia berpusing bang, menggigil bang saya. Ada mentera? Mentera tak ada, saya tak akan mentera pun. Just panggil macam itu? Saya tak pernah mentera lah. Tapi kalau dulu, kalau tahun-tahun yang sudah, saya pernah mentera bang. Mentera ni dipanggil macam jelangkung di sini ada pesta kan. Saya pakai benda tu. Tapi sekarang yalah, saya tak nak melanggar hukum syarak kita. Syarak apa semua kan. Saya pakai provokasi je lah. Just untuk prop apa lah. Kalau ada lah. Ada lah. Kebanyakan Syab, saya pergi buat para ke, buat uji nyali ke. Ni barang-barang saya Syab. Ni barang-barang just untuk sebagai medium ataupun antara lah. Antara kan. Sebab saya memang yalah, saya suka minat benda-benda ni semua. Yang Ouija tu bang? Ouija ni pernah ada tak, saya baru dapat ni bang. Ya ke? Saya baru dapat ni. Saya apa panggil? Yalah. Dia asal benda ni di Amerika Syarikat lah. Orang main benda ni. Tapi kita memang benda ni kalau kita main pun salah lah. Dia sama juga bang, macam jelangkung, macam anak patung ni. Kita sekarang guna provokasi bang. Kalau benda ni dia rasa nak bergoyang, dia goyang. Kalau rasa dia nak gerak, dia gerak. Itu saja. Yang macam saya gunakan colok, gunakan kemenyan, ialah untuk medium. Medium untuk kita kaji apa benda kan. Betul tak ada benda? Ada ke tidak kan? Bukan kita. Sebenarnya benda ni sebenarnya kita yalah sebagai pengkaji, penyiasat kan. Saya bawa benda ni kadang-kadang ada, kadang tak ada. Tu kadang saya cakap dengan penonton, saya cakap benda prop-prop yang saya berada ni semua korang jangan percaya 100%. Faham. Aisyah tak pernah buat benda ni, tapi menarik. So ada benda-benda macam ni sebab
Abang Red Legend ni tak tahulah dia punya tahap keberanian dia macam mana kan. Saya ada patung teddy bear kat rumah tu pun saya duduk sorok kat bawah-bawah katil. Takut nak tengok. Kan? Abang ni siap ada tengok dengan Marcona ni daripada tadi ajak tengok dia pun dah. Hei, seriau tengok. Okey. Itu berkenaan dengan tempat ni pun kita dah cerita. Berkenaan dengan props yang ada dekat depan ni pun kita dah cerita. Okey bang, sekarang ni kita nak dengar pengalaman-pengalaman seram ataupun pengalaman-pengalaman yang abang pernah lalui sebab sepanjang abang Red Legend ni buat buat kajian ataupun pengalaman-pengalaman di luar kajian tu macam mana? Mungkin boleh ceritakan. Pengalaman saya yang tak dapat saya lupa lah. Ada tiga pengalaman lah. Ni Acap mesti pernah dengar kan, tersinggah kedai bunian. Oh okey tu. Okey. Pernah dengar kan? Kisah-kisah macam ni kan. Ni terjadi pada diri saya jugalah. Oh ya. Masa tu saya nak pergi Jelebu. Okey. Dekat Jelebu ni dulu ada seorang pakar hurut kaki apa semua, saya lupa nama. Rasa orang dah meninggal, dengar cerita dah meninggal. Masa tu saya bawa arwah bapak saya pergi burut dekat situ. Okey. Ingat lagi saya. Masa tu saya Jumaat tak salah saya. Sampai Jelebu rumah dia dalam petang. Sampai petang tu rumah dia. Biasalah orang famous datang mesti nak Ada register. register kan. Okay. Ambil kau nombor 58. Aduh. Dia punya tak apalah kan. Tak apalah. Asal arwah punya abah kan. Saya, arwah abah, kawan dia, anak saya berdua. Okey, faham. Okey, okey. Tunggu urut-urut. Okey. Tengok jam dekat pukul 9 malam. Rumah dia besar cap. Okey. Rumah dia besar, boleh luas lah untuk orang tidur, lepas tu Sambil menunggu tidur balik. kan. Lah, okey. Sekejap lagi. Menunggu. Okey, giliran arwah bapak saya lah. Okey. Okey, siap-siap dekat pukul 12. Jadi tu arwah abah cakap, "Yit." Dia bang, apa? Cari kedai makan abang lapor lah, dia cakap kan. Kali ada satu orang kampung tu cakap, "Bang, dekat kampung saya tak ada kedai makan. Kalau ada pun dekat bandar lah," dia cakap macam tu kan. Okey. Alamak, tak apalah. Jom lah Yit, balik je lah. Okey lah, kita balik lah. Kita balik je. Keluar, tak sampai keluar ke dah keluar. Saya, okey. Saya nampak satu macam kedai makan tau. Okey. Rasanya saya belum keluar lagi tau. Masih area kampung tu lagi. Saya pun, bah, tu kedai makan. Jom lah berhenti makan. Berhentilah makan. Berhenti makan. Tapi cap, sana berdua, sana bertiga, orang dia punya customer. Baju kita ni, biasa ni, baju biasa. Baju biasa, baju harian kita lah. Tapi, orangnya, dia bercakap tunduk je semua. Sopan je. Sopan je kat sana. "Kak, order kak." Dia pun datang order. Okey, makan apa semua kan. Macam biasalah dia bercakap. Macam kita biasa. Tapi saya, yelah, tak tahu nak Yelah. kan. Tapi yang bawa airnya perempuan, masaknya perempuan, duduk kat kaunter perempuan kan. Kita tak bajet tau benda tu kan. Sebab baju biasa semua. Yelah ya. Dah habis makan semua. Lepas tu bungkus lagi kan. Saya bungkus mi goreng satu, nasi goreng 2 lah, 3 lah kan. Takut lapar. Lepas tu perjalanan balik tu, saya sebelum tu saya panggil lah kira apa semua kan. Okey. Saya masuk dalam kereta, saya dapat macam rasa tau, apa hal orang ni macam je dengan mesra lah orang kata. Mesra tau. Okey. Lantak kau lah apa benda lah kan. Jom balik saya cakap lah. Balik. Sampai habis dalam lingkungan dalam 4 lebih lah, tak salah saya lah. 4 lebih. Sampai habis, sampai rumah, relax jap. Arwah abah sembahyang apa semua, saya duduk dengan anak-anak. Anak saya yang nombor yang last. Apalah lagi lah makan. Cakap kan. Lepas tu tiba-tiba dia menjerit. Asal? Ya, kenapa kau? Makan pun nak menjerit. Dia buka cap, dia punya nasi dia jadi pasir. La ilaha illallah. Ya, kenapa nasi kita jadi pasir?
Kau biar betul cakap macam tu kan. Ha ha ha. Pergi je, tengok nasi saya satu jadi pasir, satu lagi jadi debu. Satu lagi yang mi tu dia jadi cacing apa tu? Alah, cacing sampah tu yang kecil-kecil tu. Wih. Apa pula jadi gitu? Ha. Allah, hai saya cakap kan. Okey. Saya cakap, anak saya demam. Nombor dua, nombor yang last demam kan. Saya cakap, panggil arwah bapak saya. Bah, abang tengok sekarang, abang tengok. Kenapa kau? Kau tengok sekarang. Kau punya nasi tu. Tengok nasi lah. Okey. Bapak saya terus kepala kan. Dia call member dia kat sana. Dia cakap, nama arwah bapak saya Samingan. Dia cakap, member dia cakap, Ngan, engkau dah termasuk, engkau dah 4 orang kena, dia cakap. Ui. Allahu Akbar. Acap fikir jap. Ha. Habis yang saya makan kat kedai tu. Saya pun nak tanya ni. Allah. Habis abang makan pasir. Ni baru betul nama makan pasir bang. Allahu Akbar. Wish. Habis masa tu abang membuang tak ada. Tak, saya time tu bapak saya arwahnya dia ketuk-ketuk badan ni macam dia keluarkan benda kan. Saya muntah balik cap. Lemah terus badan saya tau. Saya makan nasi goreng, arwah bapak saya pun makan apa saya lupa kan. Tapi itulah pasir Dengan ulat. Wish. Jadi tebu pula apa? Debu. Debu tu macam apa, debu kayu punya tu. Wih bang. Sampai sekarang saya ingat benda tu. Tahu. Sampai sekarang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, so kena hati-hati lah Balik kalau lapar ke apa kena tengok betul lah kedai makan ni kan. Allah. Tapi tadi saya masuk highway Mambau tu kan. Ya betul? Highway Mambau tu lepas tol Mambau tu ada R&R tu. Seram juga kat situ R&R dia. Abang tahu cerita dia? Tak tahu. R&R tu. Saya lupa nama yang pernah kena tu. Dia memang popular lah bahagian wiring dekat bahagian PD ni, Polisen. Okey. Dia memang Bayu apa nama dia punya syarikat kan. Tempat abang beli tempat abang tu. Tak, saya dekat betul-betul exit Polisen. Ini tadi maksud saya tu saya masuk tol Mambau. Lepas tu saya lalu je. Saya nampak ada tempat ada R&R warna kuning yang rasa macam baru buat tu kot. Abang tadi berhenti tu kat mana? Dekat betul-betul keluar simpang Polisen. Oh, tapi kat arena tu tempat berhenti tu yang saya cakap tu kan. Tu pun seram juga bang. Oh ya. Okey. Alright. So, itu cerita yang boleh mind blowing juga tu kan. Abang pergi makan, tiba-tiba makan tak apa-apa. Makan kat tempat bunian. So guys, hati-hati guys. Kalau kau jumpa kat kampung-kampung kedai tepi jalan ni apa, kau tanya dulu makcik tu, makcik orang bunian ke tak? Dia main-main tau, betul lah. Hai. Alright bang. Seterusnya kisah abang yang abang nak boleh kongsikan dengan kita. Ni kisah ni sebelum raya. Raya tahun bila? Ya. Oh, raya baru ni? Oh, okey. Sebelum puasa. Yalah nak raya puasa lah kan. Okey. Ini kejadian dia dekat Bukit Pilah. Okey, Bukit Pilah. Ya, betul. Dekat Bukit Pilah lah. Masa tu saya bersama tim saya lah. Bersama tim saya Sobiang, Bata, Omar saya Melissa, lepas tu One Tiger dan dengan JK semua ada semua lah time semua dekat situ. Okey. Ini betul-betul saya macam ya tak ya kan. Okey, jadi macam ni cerita dia. Bukit Pilah ni dia memang tempat dikatakan untuk orang ni lah berjoging pagi-pagi, berbasikal, pusat rekreasi lah orang kata. Okey. Jadi masa tu saya dengan rumah saya pergi ke bawah. Okey. Selalunya saya pergi ke atas tau. Explore atas. Jadi saya ni dah explore ke bawah ni, saya nak pergi ke atas lah, nak pergi ke base. Okey. Nak pergi ke base. Dalam perjalanan nak ke base tu, Abang Wan ni yang saya cerita dengan Acap tadi. Okey.
Dia tercedok. Dia okey. terkena. Okey. Terkena. Saya cakap, alamak, abang Wan dah terkena kan. Masa tu ada seorang nama Bata. Okeylah, saya jalan lah. Saya ingat dia dengan Bata. Okey. Bata Explore kan. Saya pun jalan dengan rumah saya kan. Saya tengah jalan kan. Acap tahu tak saya nampak apa? Apa? Okey. Saya nampak sebalik kereta sahabat saya ni, Kok Diang ni. Saya nampak orang tua tengah sujud. Tengah rokok. Oi, dekat sebelah kereta ni. Okey. Tengah rokok Cap. Ha. Saya pergi je dekat base. Saya tanya Wan Tiger. Saya tanya dengan Wan Tiger. Wan, Bata mana? Dekat sebelah. Allah, saya cakap. Habis aku nampak dekat bawah siapa? Sudah. Dia ni dah tak dah. Kan tadi saya cakap. Dalam Perjalanan, saya nampak Bata tengah live dengan si Bawan. Saya ingat dia dengan Bawan. Lantaklah kan. Saya jalan terus kan. Tiba ke base, jalan ke base, saya ternampak tu lah tepi kereta ada orang. Tu yang saya tak boleh ingat tu lah. Dua tu. So lepas tu semua diam. Semua adakah teruskan juga aktiviti ataupun bungkus balik lah? Dah bungkus lah balik lah. Sebab memang tak tahan lah balik lah. Yelah. Yelah, takut dia jadi benda lain kan. Ya betul. Allah hai. Okey, itu kira macam doppelganger lah. Orang tu menyerupai somebody ataupun dia menyerupai seseorang untuk mengganggu kita lah. Ya betul. Waktu ni sepanjang abang menjalankan kajian paranormal ni, apakah yang gangguan ataupun dia sampai tahap abang cakap, dah lah aku nak buat kerja aku je, sampai abang cakap macam tu? Pernah tak ada pengalaman yang kamera tak boleh nak on lah, apalah? Sampai saya baling handphone tu. Oh ya? Sampai baling handphone. Dia punya gangguan dia Dulu Cap. Saya ni buat paranormal solo je Cap. Memang solo. Sekarang ni lah. Dalam 2-3 tahun ni memang buat ada kumpulan lah. Kalau tak dulu saya solo lah. Saya pergi Cap, tempat perbuangan hantu raya. Oi. Hantu raya pun kena buang guys. Okay. Perbuangan hantu raya. Sebab sebelum dia nak meninggal, benda tu dibuangnya kat dalam kebun. Okey. Dalam kebun. Alright. Dalam kebun. Terjadinya kat kampung saya. Malam tu saya nak pergi. Saya pergilah masuk kat dalam kebun tu. Lepas tu ada orang cakap dengan saya, Red, hati-hati Red. Dia ni ada panglima dia cakap. Ada penjaga. Okey. Sebab Cap, okey contohnya, kalau kita nak masuk sini, dekat depan dah ada jaga. Kita niat nak datang, dia dah tahu dah. Niat apa kita nak buat. Jadi saya buatlah. Saya buat. Saya nampak macam mata tau. Dekat atas pokok macam atas pokok saya 10. Saya dulu Cap
kuat ni apa panggil cabar tau. Okey, provoke dia orang. Provoke saya cabar apa benda kan. Hmm. Cabar. Hilang. Pusing lagi kat kebun tu kan. Pusing. View saya dalam live saya. Red, kau kat mana sebenarnya? Bukan kau dalam rumah ke, dia cakap. Wait. Dia cakap saya ni dalam rumah. Okey. Dalam rumah dekat area kebun tu ada rumah. Ada pondok lah kan. Sedangkan saya ni dah keluar masuk tempat belakang kebun lah kan. Okey. Dekat kat situ kan. Aku ni dekat ni. Dia orang siap screenshot siap. Dia bagi saya gambar. Kau tengok kau dekat mana? Oh, dalam live tu abang dekat dalam rumah. Tapi abang sebenarnya kat tempat lain. Ui. Jadi kat macam tu tau. Jadi ya Allah, hai, seram saya nak cakap ni kan. Alright. Jadi dia cakap terus macam tu, saya terus pergi kat rumah tu. Okey. Tok saya ketuk pintu tu, dia tak nak buka pintu. Okey. Ketuk saya baca bismillah banyak. Terbuka pintu. Kan. Saya ni bercakap macam orang gila cap. Maksud saya, saya bercakap tau, tapi benda tu tak live saya ni. Saya tengok live ni. Tapi orang cakap kau ni gimana? Siap call saya. Berapa lama kau diam? Oh, abang bercakap tapi dalam live tak ada. Dalam live ada ni, saya nampak ni. Ya, maksud saya tu orang tak dengar abang bercakap. Kau gimana? Dia cakap, siap call. Kau ke mana? Asal live kau diam aja kan. Kau tiba-tiba macam live kenapa? Dah berapa lama saya cakap macam tu kan. Adalah dekat 2 jam kau buat macam tu. Allahu Akbar siap. Habis alam saya tu siapa? Lalas siap. Saya ambil handphone saya ni, saya banting terus tau. Ui. Seram bang, tu seram bang. Saya banting jap. Saya nak balik ni cap, naik motor, saya start tak boleh. Saya start motor tak boleh. Jadi Allahu Akbar. Time tu cap, ya Allah Tuhan je yang tahu cap. Saya balik. Dekat jalan tu ada satu laluan tanah perkuburan. Saya balik. Pontianak cap. Atas kepala lalu cap. Bang. Ya Allah cap. Ini bukan rekaan cerita cap. Ini pengalaman saya. Menyesal pula datang sorang-sorang. Aduh. Pontianak cap. Pontianak dia tak lah. Dia follow ke apa bang? Dia tak tahu dari mana dia turun, dari mana dia follow saya. Kan? Saya keluar dari kebun tu jangan cakap lah. Dah macam motor scrambler saya buat dah. Aduh. Start tak boleh. Tiba-tiba boleh start je. Saya pecut terus. Keluar dari kebun tu selamatkan diri kan. Sebab saya dah rasa aura dia dah lain macam tau. Dia tengok. Dia kau tengok lah. Kau gerak. Dia kan duduk kat dalam tu. Wah, mana ke? Tengok. Time tu lah saya nak balik je. Saya pecut. Ya Allah Tuhan tu. Boleh kain ni, tepi ni lalu kat saya. Oh, macam tengah racing dengan abang Lalu macam ni kan. Saya masa keluar dari kebun tu, kalau jalan Tortar mungkin dah berdesut saya lah. Tapi jalan Batu Tanam Kuil keras. apa semua jalan kebun. Dapatlah nak ni kan. Janji saya nak selamatkan. Aduh, ingatkan dah selamat itulah. Tiba je luar dah nak sampai ke jalan kubur tu, sembang kubur tu. Itu yang kacau saya pula. Apa benda pula? Itulah yang benda tu. Oh, benda tu lah. Dia tadi dia ikut, dia follow. Lepas tu dia kacau apa pula? Tak lah, itulah yang follow saya tu. Saya sensitif sikit bang benda-benda macam ni. Saya apa lagi saya kan. Singgah kedai, saya cakap dengan kawan saya, boleh gelak pula kawan saya kan. Saya ni dah pernah dah badannya. Dah orang ni kan. Memang betul, 2-3 hari saya demam. Kawan tu gelak, dia macam dah pernah kena. Mungkin lah tu kot, dia dah kena. Itulah pengalaman saya yang dapat kongsi kan. Allah. Tapi ada satu lagi pengalaman yang mungkin abang lupa nak cerita dengan kita. Sebab abang pernah cerita dengan saya.
Lepas tu ni kita sembang-sembang dekat rumah kita masa tu. Yang ada penampakan gula-gula masa abang buat live. Oh, tu. Yang tu kat mana bang? Itu dekat Labis jugalah. Kat Labis juga. Masa tu kejadian dia dekat depo ni, depo SAJ. Oh, depo SAJ. Tempat simpan-simpan dia punya alat-alat tu semualah, alat macam tu. Okey, SAJ sekarang jadi Red Hill lah. Okey. Betul lah. Saya masa tu dekat atas tu, pejabat dah kosong dah sebenarnya. Okey. Dia ada guard lagi lah, Hmm. guard jaga. Jadi sebelum saya masuk, saya minta kebenaran dengan guard dulu lah. Sebab dia tengok saya solo. Okey. Jelas tak ada apa-apa salah kan. Dulu saya buat. Okey. Saya buat. Sebelum saya nak buat, banyaklah saya dah belajar kalau benda ni kalau datang dia akan bau apa semua kan. Okey bang, okey. Time dia nak sampai benda ni, bau dia macam bau bunga raya tu kalau kita bakar. Jadi dia macam bau Hangit-hangit. lebih kurang lah macam tu kan. Lepas tu Hangit bau plastik macam tu kan. Ayalah macam tu lah kot. Okey. Jadi bau apa ni kan, saya terfikir kan. Tak apalah. Jadi dalam view saya ni dah nampak benda tu. Tu dia kan. Saya attack dia. Kamera. Tak nampak, saya tak nampak. Betul-betul tak nampak. Time malam tu memang tak nampak. Okey. Kali saya dah penat ni. Allahu Akbar. Tak apalah. Saya letak ni stand ni. Tak stand. Okey. Okey, saya letak stand. Saya duduk sini, saya berbual kan. Cerita kan. Lepas tu bila cap saya perasan benda tu. Okey. Dan saya balik. Alright. Saya balik kan selalu kalau kita dah habis live, dah pun kita akan tengok balik. Okey ni tengok balik kan kita punya explore kan. Okey. Saya tengok balik lah. Saya tengok kan. Tiba bab tu pocong bang. Masalahnya dia tak sampai ke bawah tau. Tak sampai ke kaki. Ni dari dada ni, sampai atas ni bujur dia ni. Bujur dia. Ni sampai parat ni. Oi. Ada bang video dia bang. Nanti kita share kan. Ada. Parat ni bawah ni dah tak nampak. Itu yang saya sampai sekarang lah. Benda yang pernah terjadi pada diri saya, nampak benda-benda ni, memang saya akan simpan. Kadang-kadang cap tak nampak waktu kita explore, waktu balik time kita tengok video tu baru kita nampak. Baru lekat dia punya benda tu. Tapi yang nampak waktu explore banyak lah. Nampak explore tu kebanyakan, saya nak kata banyak tu tak banyak lah. Just nampak kelibat gitu ya. Sebab yelah kadang-kadang kita ternampak benda tu, kadang nampak macam bayang-bayang pokok kan. Okay. Yang kebanyakan lah saya cerita dengan cap ni lah, kursi ni kan. Kebanyakan saya penampakan banaspati lah bang. Banaspati tu apa? Okey, banaspati ni lah macam benda dia berapi berekor. Ui, macam komet lah. Dia banaspati ni ialah satu benda mengamalkan ilmu hitam. Oh, maknanya pengamal ilmu hitam yang buat benda tu lah. Banaspati dia selalu memang duduknya di hutan. Dia makhluk ke apa? Dia makhluk lah. Makhluk yang dipuja oleh orang pengamal ilmu hitam. Ya betul. Untuk tujuan ni? Tujuan dia macam jaga kebun. Macam orang merosakkan kebun ke,
apa benda ke. So nanti dia arah benda tu pergi settle lah. Tak, benda tu memang jaga kebun. Jadi dia nampak banaspati tu nanti orang takut. Yang mana saya dapat tahulah. Nampak banaspati ni, kita jangan terus lari. Then buat apa? Kita nampak, kita ngundur je. Okey. Dia jangan dengar suara kita. Kalau dengar suara kita, dia akan Kejar. kejar. Dia sembuh, kita akan demam panas selama seminggu. Ui. Banaspati ni. Kadang-kadang, cuba kat sini abang fikir dalam hutan bang dalam hutan Amazon ke contohlah, hutan tebal, macam mana boleh terbakar bang? Betul. Hutan-hutan tebal ni. Betul. Dari benda ni lah. Okey, faham. So maknanya benda tu terbang, spark dia terkena benda ni, spark. Itulah yang saya kebanyakan lah. Kebanyakan saya nampak benda tu lah. Dekat Banglo 40 saya pernah nampak benda ni. Banglo 40 yang kita tak ingat gitu lah. Banyak jugalah saya pernah penampakkan benda-benda ni lah. Tapi setakat tu je lah. Wow. Kita Red Legend ni lain macam je. Dan insyaAllah kita macam yang korang boleh nampak dari putih-putih yang kita dah bagi kat korang tadi, Acap harap korang terhibur lah dengan kisah-kisah daripada, mungkin ada kisah-kisah lagi mungkin abang nak kongsi kan? Kisah lagi Ada mungkin kita ada masa lagi sikit dalam 5 minit lagi. Ada 5 minit Ada 5 minit lagi. Lagi 5 minit Kisahnya kat sini bang. Kisahnya dekat kawasan ni. Buka ni tutup dia. Okey. Okey boleh bang. Ni saya tutup balik Saya pasrah jadi saya dengar. Kejadiannya hampir setahun lebih lah. Okey. Konon-konon lah. Saya ni nak buat uji nyali sama inilah jelangkung ni. Okey. Saya tak bawa bang ni. Tak bawa. Okey. Saya lupa nak bawa. Saya pergi explore lah. Saya dengan kru lah, dengan kru saya ni. Saya ni lah. Saya explore lah. Time saya explore ke bawah ni bang. Ke bawah ni. Ni tiba-tiba ada bang. Ni tiba-tiba ada ni. Macam mana boleh ada pula? Abang jumpa kat mana? Dekat tepi pokok. Dia tersandar kat pokok? Dia tegak macam ni. Mak Saya tak bawa bang. Betul saya cakap. Saya tak bawa beg. Selalu kalau saya bawa, saya masuk dalam beg apa semua kan. Tiba malam tu, saya terlupa bang bawa benda ni. Memang saya niat memang nak uji nyali menggunakan ni. Okey. Tak apalah, kita buat biasa je lah. Jomlah kita explore. Tengoklah explore, jalan-jalan sampai ke bawah. Siapa yang jumpa dulu Saya dah lupa time tu siapa yang jumpa dulu. Kan. Dia cakap, macam mana jelangkung ada kat sini? Ni jelangkung ada. Yang ni lah ni? Yang satu lagi. Okey. Saya siap call apa rumah. Saya call apa video call. Dia cakap konah jelangkung dah hilang kat rumah. Weh, habis diikut dah. Tu saya tak tahu bang. Allahuakbar mana diikut. Anak saya bang, yang kecil 10 hari demam. Masa dia datang dekat sini, rumah saya ketok. Assalamualaikum. Tegur pintu. Ui bang. Itu seram bang. Tu memang tak boleh belah. Masa tu rumah saya ikut ke anak saya ikut? Saya lupa time tu. Allahuakbar saya cakap kan. Habis macam mana settle tu? Saya ni lah settle. Tanya saya ni lah, saya cakap siapa ikut kau? Kenapa kau boleh ikut aku kan? Cakap tu kan. Masa saya nak angkat benda ni bang, berat bang. Masa kat sana jumpa kat situ. Berat ni. Ui. Siapa ada kat kau ni kan? Yalah. Saya baca ayat kursi apa benda kan, saya cakap dengan ni, aku bukan untuk memuja kau sebenarnya. Kenapa kau nak ikut aku? Aku tak ada mandi kau ke, aku tak ada bagi kau apa ke, tak ada. Tapi alhamdulillah bang, sampai sekarang
okey. Ni baru baru saya buat yang barulah. Buat yang baru. Tapi yang dulu tu memang ada kat rumah lah. Yang original tu, yang si Anas tu kat rumah. Yang si Anas tu pun kira maksudnya Anas nombor 2 lah. Yang Anas yang pertama tu saya dah tak nak lah. Sebab tiba-tiba dia boleh pula hilang, datang sini saya buat yang lain lah. Okey, maknanya abang Lego lah. Kat kau nak ambil lah. Ambil lah. Oi. Allah. Tapi jelangkung ni adalah permainan sebenarnya permainan orang dulu-dulu lah sebenarnya. Dia dikatakan 80-an lah. Zaman-zaman 1890 lebih lah macam tu. Yelah, dulu mana ada anak-anak patung macam ni. Dia main ni untuk memanggil roh-roh lah yang macam rindukan ibu bapa, atuk. Dia bang sebenarnya dekat sini ada pen. Dia orang kadang tok sini pen. Tok pen, lepas tu bawah ni tok bunga. Nanti dia akan boleh berjalan. Dia macam dia ni. tulis? Dia tulis. Macam jamot. Pergi je sama je semua. Tapi permainan dia lain-lain. Faham. Sebab tahun lepas saya ada buat podcast dengan salah seorang grup band dekat negara kita ni yang famous jugalah, dan salah seorang dia punya pemain bass tu dia ada cerita pasal ni. Dia ada cerita pasal dia sebab dia daripada Indonesia kan. So tu itu yang saya tahu serba sedikit pasal jelangkung ni lah. Tapi malam ni guys kita tak hidupkan dia lah. Biarlah kita tengok dia sebagai prop je. Dia tak ada nak hidup. Tapi kalau korang nak tengok dia hidup, korang boleh pergi dekat ada channel. Boleh pergi kat channel Red Legion. Kat sana ada tunjuk Red Legion. Korang boleh tengok dekat saya punya TT saya Red Legion. Korang boleh tengok lah sejauh mana jelangkung ni boleh bergerak sendiri. Menggunakan satu tangan je. Dia boleh berpusing. Nampak. Korang layan kat sana. Dekat channel Acap tak ada, kita cerita-cerita je. Alright bang. Saya rasa kita pun dah sampai dah timing lah sebenarnya. Kita punya ni. Itulah masa mencemburui kita sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi cerita yang kita nak kongsikan. Tapi apa, insyaAllah mungkin ada episod yang akan datang kita akan buat dekat lokasi yang lain pula. Tengoklah dia nak bawa saya pergi mana kan. Mula-mula kan nak pakai putus kan. Tapi Bukit Putus tu agak nantilah Bukit Putus nanti saya cuba dapatkan kru lah. Sebab saya datang sorang-sorang ni tak sedap pula. Kalau datang hari ni pula tempat yang macam ni kan, seorang pula tu. Itulah dia. Itulah tu. Okey bang, mungkin ada sedikit sebanyak pesanan nak disampaikan kepada penonton. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Acap Kamar Mang. Okey. Panggil saya bersama Acap untuk berkongsi cerita seram ni. Kan? Pesanan saya jaga diri baik-baik lah. Kesihatan, kalau ada sakit ke apa benda ke jangan makan ubat. Itu sajalah. Jangan makan ubat. Jangan lupa makan ubat. Jangan lupa makan ubat. Sorry. nak habis ni buat lawak sikit Jumpa doktor jangan lupa makan ubat. Itu saja pesanan saya lah kan. Alright guys, macam cakap terima kasih sekali lagi kepada Red Jen kerana sudi bersama dengan saya malam ni. Jangan lupa guys, kita ada sekarang ni kita tengah dalam kempen untuk cabutan misteri, di mana kalau korang dapatkan kita punya Kamar Mang punya mug, ngopi dulu baru nilai, dan juga podcast Kamar Mang punya mug, korang berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM300. So macam mana nak dapatkan mug tu, korang boleh check dekat description box dekat bawah ni, ada link, korang boleh buat pembelian dekat sana dan korang akan automatik akan dapat satu tiket, di mana cabutan tu kita akan buat pada 16 September 2026. So bang, jadi ramai-ramai ni kawan-kawan ni mungkin boleh menyokong sedikit Kamar Mang dengan buat pembelian mug itu, dan korang boleh berpeluang memenangi RM300 daripada dia pembelian mug tu apa? Mug cawan. Oh, cawan. Harga dia RM23 saja. RM23 satu cawan. Dan berpeluang untuk memenang RM300 bang. Berbaloi tak berbaloi? Tapi dia cabut. Dia cabut. Betul, kita akan berpeluang lah. Jadi mana tahu
Yalah, betul. Rezeki kita tak tahu bang. Cabutnya ada tarikh dia. 16 September nanti. Oh, okey. 16 September 2022. Hari Malaysia kita akan cabut undian dia. Ni tengok. Mana tahu Red Legion menang. Yalah, kita tahu kan, 300 kan. 300 siapa nak pergi? Korang pergi Cuma RM25 je. RM23. RM23 kan. Include postage Oh. include postage RM23 tu. Kira murah lah kan. So dapat kan? Dan kepada korang yang nak berkongsikan kisah-kisah seram ataupun korang nak berpodcast dengan Acap, korang boleh contact Acap dekat 011-332-3844 ataupun korang boleh emailkan kepada Acap di acapsitukancerita@gmail.com. Alright. So sampai di sini saja pertemuan kita untuk episod kali ini. Macam biasalah pesanan Acap, banyakkan zikir, banyakkan berselawat, jangan tinggal solat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seram tak. Kamar Remang, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini.